Setiap jenis perfume dia ada bermacam-macam jenis ingredient dalam. First thing first, kita kena pilih dulu perfume apa yang sesuai dengan keadaan ataupun occasion yang kita pilih. Contoh untuk outdoor, kita kena pilih perfume yang untuk outdoor, dan untuk indoor kita kena pilih untuk indoor. Malam dengan siang pun ada jenis perfume. Ada dua jenis, ada bermacam-macam jenis. Kita kena spray dekat bahagian-bahagian yang ada nadi lah. Okey, first contoh saya pilih yang ni. So boleh spray dekat bahagian sini, sini dengan belakang. So contoh saya spray kat sini, dia ada nadi. Sini pun boleh, sini pun tak masalah. So spray kat sini, sini, dan tambah lagi satu, sini satu. Dan kalau nak bagi bau tu lagi semerbak, tambah lagi satu kat belakang. So baru bila kita berjalan, orang kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang notice kita. Sebenarnya ketahanan perfume dia bukan daripada brand perfume tu sendiri ataupun berapa harga perfume tu sendiri. Actually dia sebenarnya bagaimana kita punya skin ataupun body dia react dengan sesuatu ingredient di dalam perfume. So kalau react dia bagus, tahan lagi lama. Kalau react dia macam lemah lah dia punya longevity. So,